Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini seperti biasa video dari report kita untuk ni. Hari ini hari Ahad 14 hari bulan Jun 2026 Masihi. Seperti biasa video dari report kita untuk hari ini sekarang pukul 8 malam. Jadi sudah berapa tarikh ya, tahun Hijri daripada 27 kepada 27 Zulhijjah kepada 28 Zulhijjah 1400 daripada 28 Zulhijjah kepada 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report petang kemarin, saya keluar tak mai. Ada keluar sekejap dah. Time ada keluar sekejap, pusing-pusing kampung gitu lah. Lepas tu balik pula saya masuk maghrib tu balik. Hampir masuk maghrib tu saya balik. Tidur lepas tu balik tu redat rumah. Lepas isyak baru saya keluar balik, pergi ke Pasar Akar beli barang sikit. Jadi ada di Jawa, ada awak dah. Ada sekejap dah. Dah tu sekejap. Lepas tu tak pergi di awal. Korang gitu lah. Lepas tu pergi kedai tu beli barang sikit lah. Lepas tu singgah kedai Fikri minum pandai seperti biasa. Mari tadi terlepas kuliah maghrib. 2 minggu sekali ke. Hari Sabtu hari Ahad tu. Lepas lah. Lepas tu tak ada apa. Lepas tu lepas pada main internet ke apa semua tu. Barulah balik ke rumah pada pukul 1.30 pula dah. Pukul 12.50 pagi. Pukul 12 tu. 11.56 malam. Lepas tu tidur pada pukul 1.50 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun terus mandi semai subuh. Makan sarapan. Lepas tu hari ni barulah saya pergi kedai Fikri. Sebelum ni saya tak singgah kedai Fikri sebelum pergi kerja tu pasal ni nampak ke apa TikTok ni nampak lain tak comel ke. Lain tak sedap. Terus pergi ke kedai Fikri pada pukul 8.10 pagi. 8.10 pula. 7.40 tak ada. 7.40 pagi. Minum pagi. Lepas tu 8.16 Allah pergi pak kerja. Kerja hari ni sambung kerja itulah jambil bagi tandas sekejap. Tandas tu rendo tandas tu. Lepas tu pasal pintu 3 pintu siap pada pukul 6 pukul 4 6 minit petang ni. Lepas tu 4 minit petang 10 minit petang terus balik ke rumah. Terus mandi semaya Zuhur. Lepas tu tunggu asar, semaya asar pada pukul asal 4.36. Lepas tu dah sepak lah semaya Zuhur. Tadi dah ada pukul 4.26 minit petang. Asal 4.36. Lepas tu maya asar tu masuk 4.36 tu asar. Semaya asar pada pukul 4.50. Lepas tu barulah keluar pergi tu. Pukul 5.10 tu keluar pergi ke kedai tu. Kedai tu pun tutup. Lepas tu pergi kedai Nyor, Hai Kelapa. Kedai Kelapa dekat kawan aku tu tak ada pergi kat edit awal lah. Dekat edit awal pasal akar tu. Kelapa lah ni sebelah kat ni. Terus beli tu terus balik ke rumah ni lah. Pada pukul tu. Pukul 6 sampai rumah ni dah pukul 10 sini. Lepas tu tak ada nak video dari report apa. Pergi pulak, sambung pulak pergi keluar pergi ke baru apa tu. Pergi keliling di baru pada buah. Lepas tu pergi corner tu balik ke rumah. Hampir masuk maghrib tadi balik. Saya balik tu on the way balik tu. Sampai rumah tu dah balik azan maghrib. Lepas tu semaya maghrib tu relax sekejap. Duduk main edit video pula dah. Buka TikTok, tengok TikTok gambar semua tu. Internet tu. Pukul 7.58 ni terus main ke sini. Pukul 8 ni terus buat video dari report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ni. InsyaAllah dah ada pukul
Sebenarnya dah setengah hari saya buat puasa keluar pergi ke kedai Fikri. Sesi malam dah. Okey, sekali saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.